Saya mau menabung emas, tapi saya mau beli gold bar physical. Saya tak mau beli yang dalam akaun-akaun ni. Okey. Ini mungkin antara pilihan pelanggan di public gold. Ramai yang fikir emas dalam akaun tu bukan fizikal. Hakikatnya, semua kaedah pembelian emas di public gold tetap menghasilkan emas fizikal. Sama ada kita simpan dekat tangan terus ataupun kita simpan dalam akaun kemudian kita keluarkan. Kalau tuan-puan menabung melalui akaun emas Gap, walaupun yang terpapar hanyalah gram emas, gram itu memang wujud secara fizikal. Emas yang ada dalam akaun tu disimpan dengan selamat di public safe Relau Penang. Bila tuan-puan mau pegang emas tu secara fizikal, just tekan butang withdraw dalam apps tu, pilih item yang tuan-puan mau keluarkan dan public gold akan keluarkan ataupun postkan emas fizikal tu. Emas-emas yang saya tunjukkan dekat depan saya hari ni, banyaknya saya kumpul secara perlahan-lahan, antaranya dengan cara akaun Gap. Akaun Gap ni pada asalnya hanyalah tempat transit untuk memudahkan kita menabung sebelum memilih item apa yang kita mahu keluarkan. Jadi saya sendiri pun tak mampu kalau setiap bulan mau kena beli seketul 5 dinar macam ni. Tapi saya mampu simpan kalau cakap 1 gram sebulan. Dari situ saya bolehlah kumpul perlahan-lahan sampailah saya dapat keluarkan item-item 1 dinar, 5 dinar, 10 gram, 5 gram, 20 gram. Kalau anda mau beli sekaligus, memang rasa berat. Sebab tu, anda kena gunakan fungsi Gap yang ada supaya lebih konsisten menabung. Kalau anda memulakan menabung serendah RM100 dekat emas public gold, isi beg biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.